Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassirna wa la tu'assir alaina wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dapat lagi bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan kita punya agenda kita setiap hari. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, sebelum kita memulakan kuliah kita mulakan dengan membaca surah Al-Kahfi ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Ambil peluang untuk kita cari kebaikan di pagi Jumaat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallah. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi bersama-sama. Hari ini bertukar tempat sekali. Hari Jumaat ni kan, bukan apa sebenarnya. Anak pula dah. Adik ipar saya ada datang semalam sampai pagi tadi pukul 5 pagi. Saya pun tak sedar datang tu, tahu-tahu dah ada kat rumah. Subuh tadi baru nampak. Dia datang pukul 5 pagi sampai. Jadi oleh kerana dia ada anak kecil kan, jadi saya pun anak dia tidur. Jadi saya pun rasa nak buat dalam rumah tu rasa macam saya aku ganggu anak dia tidur pula kan. Dah lah kita kuliah ni kuat suara kita kan. Jadi saya ambil keputusan duduk dah di luar. Saya sekarang ni berada di pondok kita lah sahabat. Ni jarang-jarang sekali ada kat sini. Ni mana Cik Yang tengok. Makcik Mariam nak tengok rumah dia. Rumah dia. Rumah Makcik Mariam. Ni pondok kita sahabat. Pondok kita yang memang kita duduk lama dah tak duduk kat pondok kita ni. Allahu Akbar. Tukar suasana sikit hari ni kan. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat. Jangan-jangan sekali kita pindah. Besarnya rumah, tak ada rumah tu tak usah mana pun. Tapi 3 bilik juga aku rasa tu. Allahu Akbar. Okey sahabat-sahabat, seperti biasa pagi Jumaat ni, pagi-pagi ni kuliah kita macam biasalah Ini untuk sesi pertama kita, inilah kuliah kita. Sesi pertama kita akan membaca kitab 1157 persoalan solat. 1157 persoalan solat. Jadi hari ni kita nak masuk kat mana ni? Kita masuk dalam bahagian masalah ataupun persoalan yang ke-111, menempel kaki orang lain ketika merapatkan saf. Yang ramai duk buat tu. Yang tu lah selalunya. Lagi tak kena lagi tu lah tempel. Lagi tak kena lagi tu lah kita menempelkan kaki kita ke kaki orang sebelah. Tapi benda tu berlaku kat orang lelaki je. Orang perempuan tak berlaku macam tu. Orang perempuan dia tak ada menempel-menempel ni. Dia nak menjarakkan lagi ada. Perangai orang perempuan kalau solat, dia jenis dia, aku bawa telekung aku kena duduk atas telekung aku. Tak boleh duduk atas telekung orang. Seolah-olah duduk atas telekung orang tu dosa besar. Dosa besar ni, Masya Allah, tabarakallah. Itulah orang perempuan. Tak percaya, tanyalah diri masing-masing. Tak percaya kan? Tanya diri masing-masing, betul atau tak betul yang aku cakap ni? Orang perempuan kalau semayang, bawa sejadah dia, atas sejadah dia dah dia semayang. Takkanlah dia nak berganjak. Takkan. Sebab apa? Sebab dia merasakan sejadah aku, hak aku. Kalau aku duduk atas sejadah orang, aku membenarkan orang duduk atas sejadah aku, berdosa. Tu. Itulah orang perempuan. Muka surat 117. 117. Jadi orang perempuan ni dia kena ubahlah style sikit sahabat. Bukan nak kata lah kan. Kata nak dapat pahala berjemaah 27 kali ganda. Tapi kita ni itulah. Kadang-kadang bodoh kita ni tak boleh buang. Tak boleh nak buang. Aku pun tak tahu pasal apa. Yang jadi macam tu pasal apa? Kan? Tak ustaz orang sebelah yang nak menjarak. Oh dah. Bukan nak menjarak. Saya kata atas sejadah tu. Janganlah duk tumpu sangat sejadah kita. Rapatkan saf walaupun sejadah kita nanti dah tentu akan diguna oleh orang lain. Biar apilah. Kan? Pahala lebih tu orang lain guna sejadah kita tu. Tengok. Muka surat 117 persoalan 111.
Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya musannif, menyempurnakan saf solat sangat penting dalam solat berjemaah. Jika ia tidak teratur, maka ia dianggap makruh yang menyebabkan pahala berjemaah akan hilang mengikut Imam Ibnu Hajar. Nampak tak? Kan? Pentingnya saf tu. Kalaulah saf tu hilanglah martabat kita sembahyang berjemaah. Bawa sejadah muka je. Tak apa. Boleh je. Mengikut Imam Ibn Hajar, siapa-siapa yang tak luruskan saf, tak rapatkan saf, hilang pahala berjemaah. Kan? Jadi penting tak? Tengok. Dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahri wa kana ahduna yurziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Luruskan saf kamu kerana aku melihat kamu daripada belakang bahuku. Sayyidina Anas berkata, ada antara kami yang menempelkan bahunya dengan bahu kawannya dan menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki kawannya. Hadis ini tidak boleh difahami secara literal sehingga menyimpulkan bahawa menempelkan kaki dan bahu adalah suatu kewajipan dalam solat, kerana perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bukan semua mereka berdasarkan pernyataan dalam hadis. Wa kana ahaduna, ada antara kami. Sesuatu daripada sahabat akan menjadi hujah jika dilakukan oleh sahabat secara keseluruhan, bukan sebahagian. Oleh itu, hadis bukanlah mewajibkan menempelkan telapak kaki dan bahu satu dengan yang lain, tetapi menjelaskan fadilat merapatkan saf dengan cara seperti yang dilakukan para sahabat dalam hadis tersebut. Dalam Aun al-Ma'bud dijelaskan bahawa merapatkan saf dengan cara seperti di dalam hadis adalah sangat dianjurkan. Tetapi jika ia dipraktikkan dalam masa kini, maka orang akan lari kerana ia sudah jarang dilakukan. Jika dilakukan, maka orang akan lari kerana dianggap melakukan sesuatu yang pelik. Okey, kita baca dulu. Nanti saya huraikan. Tak banyak dah. Fahadhil ahadithu fiha dilalatun wadihatun ala ihtimami taswiyatus sufuf wa annaha min itmamis salati wa ala annahu la yata'akhkharu ala ba'din wa la yataqaddamu ba'dahu ala ba'din wa ala annahu yulziku mankibahu bimankibi sahibahu wa qadamahu biqadamihi wa rukbatahu bi rukbatihi walakin al-yawm tarakat hadhihi sunnah walau fa'alat al-yawm la nafaran nas ka hamra wahshi. Hadis-hadis ini menunjukkan secara jelas tentang pentingnya merapatkan saf yang merupakan sebahagian perkara yang menyempurnakan solat. Tidak diperkenankan oleh terkebelakang satu sama lain dan terkedepan satu sama lain, serta menempelkan bahu, telapak kaki dan lutut satu sama lain. Tetapi sunat seperti ini sudah ditinggalkan pada masa ini. Jika cara sedemikian dilakukan pada hari ini, maka orang akan lari seperti larinya kedai liar. Ma'mar, salah seorang perawi hadis di atas menjelaskan perkara yang sama. Wa zada Ma'maru fi riwayatihi walau fa'ala zalika bi ahadihim al-yawm la nafara ka'annahu baghal shumus.
Ma'mar menambahkan, dalam riwayatnya, jika aku melakukan perkara tersebut dengan salah seorang daripada mereka pada hari ini, maka mereka akan lari seperti keldai yang terlepas. Aku nak hurai lagi. Baca-baca dulu, kita hurai. Bolehlah difahami dalam mengamalkan suatu sunnah adalah perlu dilihat antara perintah syarak dan keadaan masyarakat sekitar ataupun wakil. Kerana jika perkara ini tidak diambil berat, ramai orang yang akan salah faham kerana cara tersebut mesti belum umum diamalkan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan syarak menganjurkan untuk mengadaptasi dengan masyarakat selama mana ia bukan daripada perkara yang menyalahi aturan syariat. Muwafaqatun nas ma lam yukhalifu syarak. Gitu. Okey sahabat, kita hurai balik apa yang kita baca tadi. Kita ambil kefahaman keseluruhan berkenaan dengan merapatkan saf. Memang ada sebahagian daripada sahabat-sahabat yang dulu bila sembahyang bersama Nabi SAW, di antara satu mukjizat Nabi yang kita kena tahu, Nabi ni walaupun dia tengok ke sini, dia boleh nampak belakang. Itu di antara mukjizat Nabi kita. Fa inni arakum min warai, sesungguhnya aku dapat melihat kamu daripada arah belakang aku. Itu mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita dapat tahu salah satu di antara mukjizat Nabi adalah Nabi dapat tengok belakang walaupun muka dia ke depan. Itu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara sahabat-sahabat yang solat dengan Nabi, ada yang merapatkan kaki, ada yang meluruskan sampai terkena lutut, ada yang merapatkan bahu. Bahu dengan bahu rapat sangat-sangat lah. Maknanya betul-betul rapat sah dia ni, rapat, tak ada ruang langsung. Jadi ulama membahaskan pasal ni. Dia kata apa? Itu antara sahabat, ada sebahagian di antara sahabat yang memang buat macam tu. Tetapi kalau nak diadaptasikan, kalau nak realitinya, kalau buat macam tu, rapat macam ni, kalau kita semayang, badan orang sebelah dengan badan kita ni rapat macam ni, tengok-tengok orang sebelah kita yang jenis badan besar, hampa bayangkan kalau dia duduk tawarruk nanti. Pernah tak telah berlaku orang sebelah kita badan besar, bila duduk tawarruk yang jenis kaki kena keluar sikit tu, kaki keluar sikit tu kan, tengok-tengok masa duduk tawarruk, dia duduk atas kaki kita. Duduk tahiyat akhir tu duduk tahiyat akhir tu, lepuk duduk atas kaki kita, hampa rasa. Dan masa tu khusyuk ke tak? Jadi ulama-ulama perdebatkan, ulama perbahaskan pasal ni. Maknanya apa? Kalau boleh rapatkan kaki, rapatkan buku lali dengan buku lali, dengan buku lali tu, baik. Dan baik, elok. Tetapi kita kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi ulama-ulama bila perbahaskan pasal ni, banyak hadis-hadis yang lain yang diambil kira. Kalau boleh buat macam tu, sunat. Boleh, tetapi masih lagi, kalaulah kita renggang sikit, adakah masih lagi dapat pahala saf, dapat pahala berjemaah, dapat pahala meluruskan saf, dapat pahala merapatkan saf? Kata sebahagian ulama, kan, selagi mana ruang ataupun renggang antara kaki dengan kaki tidak dilepasi dengan seekor anak kambing, kan? Tu tak kira lagi yang orang duduk tahiyat awal boleh duduk letak punggung juga. Dia silap. Dia duduk tahiyat awal tapi dia duduk macam duduk tawarruk. Tengok-tengok member tu nak bangun tu, tersadung dia punya telekung. Aduh, telekung telekung tu duduk bawah. Tengok tu member duduk atas telekung kita. Dia member ni nak bangun. Member tu ni dia telekung dia bubuh punggung dia tang tu. Pernah jadi tak? Tersadung telekung. Sebab itulah dalam perkara-perkara yang macam ni sahabat, kita kena berlapang dada. Jadi ulama nak mempermudahkan kita ni solat berjemaah, jadi merapatkan kaki dengan kaki ataupun bahu dengan bahu ataupun lutut dengan lutut itu memang elok untuk diamalkan. Tetapi kalau nak adaptasi zaman kita sekarang, ulama kata dah tentu ramai orang tidak akan datang solat berjemaah. Sebab apa? Sebab kita ni zaman sekarang ni dia jadi macam satu benda yang pelik kalau rapatkan rapat macam tu. Saya pernah solat macam ni ketika di Mesir dulu.
Allah, Arab ni kalau rapatkan soft. Ni kita ni dah lah hang ni kalau ikut badan kita, sahabat, badan kita lah nak dibandingkan dengan badan orang Arab, dengan kekuatan orang Arab, kita ni ibarat orang katanya kancil di antara dua gajah lah. Ibarat kancil di antara dua gajah. Hampa bayangkan kita duduk, aku dulu masa duduk Mesir kan, Allahu Akbar, aku dulu kecil, kurus kering. Dah ni lah, lepas kahwin ni dia jadi bukanlah besar, tak kecil lagi. Dia bukan besar, bukan gemuk, dia tak kecil. Dia tak kecil dah. Sebab itulah dulu masa aku duduk Mesir ni, kadang-kadang aku ni duduk tu, ni aku ibarat dua jari, lima jari, kepit dua jari. Apa bayangkan aku waktu tu? Nak mengatakan memang orang Arab ada di antaranya macam tu. Dia jaga, sebab ada di antaranya orang-orang Arab ni yang belajar hadis, dia ambil zahir hadis. Dia tak ambil pertikaian, dia tak ambil khilaf, dia ambil zahir. Dan ada antaranya yang mengamalkan zahir hadis. Zahir hadis maknanya, Nabi kata macam tu, rapat lutut dengan lutut, rapat dengan buku lali, rapat bahu dengan bahu, untuk mendapatkan kesempurnaan saf. Memang mereka akan buat macam tu. Cuma kalau kita adaptasikan dalam masyarakat kita di Malaysia, dah tentu. Sebab tu lah ni, walaupun sah tak rapat pun orang tak mari dah. Kan? Sah tak rapat mana pun, tapi orang kita tetap tak mari. Kalaulah buat rapat sah macam orang Arab buat, lagi teruk lah. Lah ni apa tengok kalau di masjid, subuh-subuh lah. Subuh-subuh. Cakap terang lah sahabat. Illahi ta'ala lah. Kita cakap realiti berlaku sekarang ni. Bukan nak kata nak tuduh siapa-siapa, bukan nak hina siapa-siapa, bukan nak perendahkan siapa-siapa. Tetapi realiti yang berlaku sekarang, waktu subuh, agak-agak siapa yang ramai? Siapa yang ramai? Geng mana? Kalau buat waktu subuh, orang Puang, warga emas, Bangla, tu. Kalau orang Melayu, lillahi ta'ala aku cakap, lillahi ta'ala, kalau orang Melayu geng-geng 65 tahun ke atas. Geng kalau orang muda, hampa jangan duk pelilah, jangan duk orang kata kita mulia. Sebenarnya orang Bangla yang kita duk kata bau bawang lah, bau apa lah, kan, itu luaran dia bau bawang. Hakikat yang sebenarnya aku nak habarkan hang, kalau masa aku duduk Penang dulu, Bangla sampai surau, tukang pegang kunci surau pun tak sampai lagi. Ustaz tak pergi sekolah ke hari ni? Cik Baiti. Cik Baiti, saya ni cuti tanpa gaji dah 2 bulan. Cik Baiti dia tak pernah datang kuliah aku. Jadi gitulah. Dia jarang-jarang masuk kuliah aku. Sebab tu dia tanya, kita ni tiap-tiap pagi duk buat live. Tiap-tiap pagi. Aku nak kena ketuk dah Cik Baiti ni nampak gaya. Kena pakai tongkat ni. Cik Baiti ni kena ambil tongkat ni. Orang muda, kalau orang Malaysia, orang muda ada berapa kerat sahabat? Tak ramai. Subuh ni kalau nak dapatkan satu saf, Allahu Akbar ya Karim, kita tak dapat nak adaptasi yang betul-betul lagi. Nak bagi cadangan macam mana pihak surau ni nak bagi ramai. Subuh ibarat subuh seperti Jumaat. Subuh seperti Jumaat. Nak buat macam tu memang susah lah. Saya tak tahulah orang-orang Masjid Temeloh Jaya ni dia buat macam mana. Orang-orang Temeloh Jaya, saya kalau cerita pasal masjid ni, kalau dak hurai berkenaan dengan orang-orang Temeloh Jaya ni, aku tak tahu mereka makan apa. Sahabat, Temeloh Jaya, Masjid Temeloh Jaya bukan duduk tepi jalan. Bukan duduk tepi jalan besar. Masjid Temeloh Jaya ni dia duduk dalam, kecil je jalan nak masuk dia. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, saya pernah pergi subuh sampai pintu luar lebih kurang 13 saf. Ya, kawasan kita pun dalam taman.
Bukan, kita tak boleh kata, oh dia duduk dalam taman Ustaz. Rumah kita pun dalam taman. Geng-geng ni ramai duduk rumah dalam taman. Bukan masalah taman, masalah kesedaran. Apa masjid buat? Dia fungsi masjid di situ, main peranan. Fungsi masjid. Dia bukan taman tak taman. Kalau duduk dalam taman pun, kalau masjid ni tak berfungsi dengan baik, dia tak akan jadi macam tu. Dia macam mana pihak masjid ni nak ambil hati jemaah tu. Kan? Dalam kampung biasanya kalau ke tempat saya ni, kampung ni boleh dikatakan 100% Melayu lah. 100% Melayu, 100% boleh dikatakan Melayu Islam. Kan? Melayu yang mengucap 2 kalimah syahadah. Melayu Islam. Mukmin belum tentu, Islam dah tentu. Dia peranan masjid, sahabat. Dia bukan kerana peranan masjid macam mana nak menyedarkan masyarakat. Sebab saya tengok dia adalah melalui program-program yang masjid buat tentang macam mana masjid nak ambil hati anak-anak muda, apa yang masjid lakukan, apa sumbangan pihak masjid, apa yang masjid boleh buat, masjid boleh bina program apa untuk menarik minat orang datang semayang. Betul sahabat, ni bukan sembang kosong. Sebab kebanyakan masjid, aku tak mau sembang pasal masjid, nanti orang ramai marah ke aku. Kalau kita nak sembang pasal masjid sahabat, kebanyakan masjid ni dia kedekut. Dia kedekut. Sebab dia macam seolah-olah mempergunakan duit masjid ni ibarat mereka seolah-olah berdosa. Kadang-kadang pihak-pihak masjid ni EJK bukan perangai bagus-bagus belaka. Saya cakap tu terang sahabat. Sebab seolah-olah mereka ni menjadikan masjid ni sebagai entiti yang nak membangga-banggakan. Satu perkara yang mereka nak bangga. Tengok makcik saya suci cakap apa. Saya bukan cakap benda yang karut-marut. Tengok, saya dari Melaka ikut rombongan satu bas singgah solat di situ, ramai. Lepas tu masjid sediakan makan, nampak? Meraihkan. Masjid meraihkan setiap tetamu yang datang. Sebab masjid di situ, kadang-kadang kita tengok collection Jumaat dia, Masya Allah, tabarakallah. Dia punya kemasukan dan pengeluaran tu seimbang. Dia ada tabung pengurusan masjid, dia ada tabung untuk anak yatim, dia ada tabung untuk ibu tunggal, dia ada tabung fakir miskin. Dia letak asing-asing. Tabung pengurusan masjid, tabung anak yatim, tabung tabung meraihkan anak ibu tunggal. Betul, sebab masjid ni buat macam tu, dia mempergunakan apa sahaja sedekah yang orang bagi dekat masjid, apa sahaja infak, apa sahaja sumbangan, dia pergunakan habis-habisan. Sebab tu orang-orang, contoh, kadang-kadang kita ni kan, pihak masjid, ada orang, kadang-kadang dia tengok, oh orang ni pergi masjid, bagi sumbangan. Orang ni tak pergi masjid, tak bagi sumbangan. Kita memilih bulu. Kita memilih. Maknanya kita pihak masjid ni seolah-olah kita menjadikan orang-orang yang rapat dengan masjid, orang tu lah yang patut diberi sumbangan. Orang yang tak datang, tak bagi sumbangan. Menyebabkan orang yang tak datang tu lagi jauh. Sebab tu kita kena meraihkan, masjid-masjid ni kena ambil, buat tabung anak yatim. Ada satu masjid dalam kawasan saya ni sahabat, baru ni dia tanya saya, Ustaz, tabung anak yatim tu, sahabat masjid dah letak nama tabung anak yatim, boleh tak nak buat benda lain? Saya kata, siapa buat dia kira makan harta anak yatim. Siapa yang buat? Siapa yang makan anak yatim, saya selalu fi butunihim nara. Pihak masjid akan bersedialah, perut dia akan diisi dengan bahan bakaran api neraka. Jadi dia kata, apa Ustaz? Nak buat macam mana ni? Ni duit anak yatim. Saya tanya, ada banyak mana? Dia kata ada lebih kurang 33,000. 33,000. Hang dah lama mana dah hang buat tabung anak yatim? Apa sumbangan hang pada anak yatim? Hang pernah cari ke anak yatim? Pernah dapatkan ke anak yatim? Senarai anak yatim tu mana? Apa yang dah hang buat? Apa sumbangan masjid ni? Pernah buat ke hari raya bagi sumbangan anak yatim? Pernah buat ke time nak buka sekolah bagi sumbangan baju sekolah, yuran sekolah kepada anak yatim? Tak buat. Kalau tak buat, hang nak tanggung sampai bila?
Dia kata kami tak tahu nak buat. Kalau tak tahu nak buat, jangan ambil bidang bendahari. Kalau tak tahu nak proses masjid, kalau tak tahu macam mana nak uruskan masjid, pasal apa hang gatai masuk supaya jadi AJK masjid? Buat apa hang tu temua sangat? Jangan temua kepada jawatan-jawatan masjid. Kalau tahu tak boleh nak uruskan masjid. Masjid itu bukan benda yang untuk dibanggakan. Dan menguruskan masjid itu adalah satu amanah. Amanah. Dan kalau tak boleh tunaikan amanah, jangan ambil. Jangan ambil. Oh, kita nak rasa bangga, nanti gambar kita ada atas papan kenyataan AJK masjid-masjid, bendahari, pengurusi, timbalan pengurusi. Kalau hanya nak dapatkan kebanggaan, jangan ambil sebab amanah dia tu tinggi. Bila kita cakap macam ni, dia kata dengki. Ni bukan pasal dengki. Ni pasal macam mana hang nak uruskan benda tu semua. Jangan rasa syok pegang duit masjid. Duit masjid tu bukan duit kita. RM1 yang hilang tu pun akan dipertanggungjawabkan depan Allah nanti di akhirat. Jangan main-main. Sebab duit masjid tu duit amanah. Ini bukan duit sumbangan yang kita boleh guna. Amanah yang kita gunakan untuk kebaikan masjid. Sebab tu saya kata, saya bagi cadangan pihak masjid. Saya cakap tu terang. Ada orang anggap cadangan aku ni cadangan gila-gila. Sahabat, kan, kita katakan duit pengurusan masjid, tabung masjid, ada letak tabung sumbangan masjid. Tabung tu tak boleh guna selain daripada untuk proses masjid saja. Untuk niat macam mana nak imarahkan masjid, untuk ramaikan masjid, banyakkan program, banyakkan aktiviti. Saya kata, apa aktiviti yang boleh tarik minat budak? Budak sekarang ni suka main game. Okey, tak apa, kita letak wifi. Guna duit daripada tabung masjid, letak wifi yang paling besar. Pasang, ambil panggil orang telefon, orang telkom, orang apa, TM point tu suruh datang mari masjid kita, suruh letak fiber punya line, kan, yang boleh masuk ataupun boleh orang duk layari internet, walaupun sekaligus 200 orang 300 orang. Pakai yang tu dulu. Okey, buka untuk open all. Tak payah nak letak password. Open all. Letak tu dulu. Perancangan pertama bagi budak-budak, walaupun mereka datang masjid duk main game. Kita letak syarat. Untuk anak-anak yang suka bermain game di sini, sila hentikan permainan anda apabila masuk waktu solat. Jika anda tidak mampu untuk berbuat demikian, IP telefon kalian akan diblok oleh pihak masjid. IP telefon, blok IP telefon terus. Masjid boleh buat. Kan, kita bila azan tengok ada lagi yang online, kita pun blok, biar depa tak boleh masuk dah. Kan, kalau depa nak masuk, suruh mari jumpa dengan pihak masjid, kena buat perjanjian. Hang kalau buat sekali lagi, blok secara ban terus, tak boleh nak masuk dah IP tu. Maknanya depa kena beli telefon baru pula kalau nak masuk. Blok melalui IP. Benda boleh buat, bukan tak boleh buat. Okey, kita tarik minat budak lu. Mainlah game, mainlah buat apa pun. Lepas tu untuk orang tua saya cadangkan. Saya bagi cadangan. Sahabat, kita duit ada. Bila duit ada ni sahabat, tak salah kalau kita guna dan dianggap inilah perkara kebaikan, dapat pahala kalau buat. Apa dia Ustaz, nak beli apa? Saya kata beli papan carom. Beli papan carom yang jenis ada meja, kita siapkan kursi, boleh main 2 orang, boleh main 4 orang. Kan, setiap meja buat macam meja makan. Duduk di beranda masjid satu line, pakat main carom. Sebab carom ni dia jenis boleh guna untuk orang tua, orang dewasa, orang kanak-kanak boleh main game. Boleh main carom. Letak papan carom, letak dalam 10 biji papan carom. Untuk orang-orang yang agak kata old school, jenis-jenis old school, kita letak apa? Kita letak papan dam. Untuk budak-budak. Tapi kita letak syarat lah situ. Siapa kawasan ini diawasi oleh CCTV. Jika ada bersepah dan kita dapat cari orang yang buat sepah itu, kamu akan di-ban daripada permainan ni. Kena datang minta maaf. Gitu.
Lepas tu buat aktiviti memanah. Saya kata apa? Buat sukan setiap minggu. Sukan apa setiap minggu, Ustaz? Makan modal. Makan modal bukan modal hampa, bukan duit keluar daripada poket hampa. Biarlah makan modal. Buat pertandingan takraw 7. Sepak raga 7 tu buat tiap-tiap minggu masjid kita anjurkan setiap Sabtu dan Ahad. Kita buat program memanah, ada hadiah dia. Kita buat program hari Sabtu kita buat sepak raga 7, hari Ahad kita buat memanah. Kan? Kita buat pertandingan antara masjid. Kita sediakan hadiah pun tak apa. Tak rugi apa pun. Biar orang minat datang masjid. Lepas tu apa lagi Ustaz nak buat? Saya kalau nak buat, aku nak ambil duit masjid tu, macam aku cakap hari tu, aku nak beli Maggi Cup. Maggi Cup beli banyak-banyak, beli letak air panas di masjid, pakai kowe, bagi kowe yang air panas terus tak apa. Tak ada air sejuk pun tak apa. Buah, belilah kowe 2. Dua kowe. Kita pun letak kita punya Maggi Cup. Buat letak CCTV situ satu untuk pantau. Siapa yang buat khianat, siapa yang makan tak habis, siapa yang khianat, yang merosakkan, situ kita kontrol. Hampa nak makan secara percuma, letak biskut-biskut, bubuh harap, bagi rapi. Kita letak CCTV untuk pantau. Kan? Siapa yang tengok bersepah je, kita akan pantau melalui CCTV. Lepas tu, bila ada apa orang melakukan salah, kita akan cari sampai jumpa. Betul sahabat. Siapa yang lapar daripada malam, jangan kunci. La ilaha illallah. Letak benda katanya sumbangan ikhlas, tapi pihak masjid pergi kunci. Itu bukan ikhlas, itu tak ikhlas. Kan? Di situ sahabat, kalau kita guna beli Maggi Cup, ni satu ruang, satu almari Maggi Cup, bagi penuh. Almari kedua letaknya roti, biskut, nasi lemak. Kita bubuh tiap-tiap hari. Suruh kita ambil pula supplier nasi lemak, hang kena mari pantau setiap 2 jam. Setiap 2 jam, 3 jam, daripada 8 pagi, daripada 7 pagi sampai 9 malam. Mari pantau. Habis tambah. Saya nak yang fresh, tak mau yang basi ambil. Kalau tak habis ambil. Nanti setiap bulan mari kira. Biar pi orang curi. Sebab kita guna duit masjid, biar pi orang curi. Sebab apa bila berlaku kecurian? Sebab kita tak pantau. Sebab kita ni orang yang kedekut, sebab tu orang curi. Kalau kita orang yang pemurah, orang tak akan curi sebab orang mari ambil. Sebab apa ada kecurian? Sebab memang masjid kedekut. Bila masjid tu pemurah, itu tak nama istilah curi. Sebab kita dah bagi, hang makan je. Kan? Hang makan terus. Makan. Tak adalah istilah curi. Faham tak sahabat? Pasang CCTV. Saya nak letak Maggi Cup, saya nak letak ruang nasi lemak, saya nak letak ruang biskut, saya nak letak lagi air 3 in 1. Air tu, air paket tu. Kita letak kopi tu. Habiskan. Tak. Kenapa masjid kita boleh ada orang? Sebab siapa yang isi? Orang yang akan bubuh dalam tabung masjid. Siapa yang membenarkan orang tu letak duit dalam tabung masjid? Allah. Allah yang gerakkan tangan kita. Kalau kita datang masjid, kita ambil tu, kita letak tu. Siapa yang menggerakkan tangan kita ni? Siapa yang gerakkan hati dan perasaan kita ni untuk bersedekah? Allah. Kalau kita menjaga rumah Allah, kenapa Allah nak menyusahkan kita? Allah tak akan susahkan kita. Tak akan. Betul tak? Ini kadang-kadang air kowe pun kita kedekut. Ada satu masjid tu letak apa? Air kowe ini khas untuk anak Korea sahaja. Bila masjid tulis macam tu, maknanya orang yang datang musafir haram minum. Benda simple dia. Sebab tu saya kata kita kena selangkah lebih hebat daripada orang lain. Selangkah. Macam mana pula nak jaga anak-anak asnaf yang ada. Dan kadang-kadang kita ni kurang pergaulan anak asnaf ni, kita tak jaga. Okey, saya kalau boleh saya nak buat di masjid ni, saya nak buat apa? Nak buat kafe. Nak buat kafe. Nak buat kedai gunting rambut.
cari anak asnaf yang boleh kerja, boleh gunting rambut, kita letak situ kerja. Buat apa lagi? Saya nak buat kedai basuh kereta di masjid. Saya nak buka. Pekerja dia siapa? Anak asnaf, anak orang-orang miskin, anak orang mungkin ada di antaranya orang-orang yang baru keluar daripada penjara, banduan-banduan. Saya nak ambil, nak kerja dengan saya. Letak di masjid. Dengan syarat start daripada azan sampai habis doa, tutup kedai. Tutup kedai. Kan? Saya nak buat macam tu. Tapi semua orang anggap ini menghabiskan duit masjid. Bos, hang tak habis pun, hang mati tak guna juga duit tu. Walaupun hang bendahari hebat, ada CJ certificate hang bahagian accountant sekalipun, tapi hang tak tahu nak guna, lepas tu hang mati, hang tak akan bawa duit masjid masuk dalam keranda hang. Betul saya cakap. Buat apa kita nak risau? Kita sedang memegang amanah dan kita belanjakan duit yang orang amanahkan kepada kita, yang orang letak dalam tabung masjid untuk kita gunakan. Dia bukan untuk disimpan. Dia bukan untuk disimpan. Berdosa simpan tu. Ada orang marah kat saya. Ada hari tu saya tengah live. Masa tu aku live aku tak boleh tengok. Live yang jenis jauh kan. Saya live di masjid. Dia kata apa? Bengong ustaz ni. Dia kata aku bengong sebab apa? Sebab dia kata ada ke tak guna duit masjid berdosa? Saya kata memanglah tak guna duit masjid berdosa. Sebab duit masjid itu mesti kena guna. Mesti kena guna untuk kebajikan masjid. Kalau simpan jadi berdosa. Ada juga otak kata kalau guna berdosa. Bengong sungguhlah. Pasal apa berdosa pula? Kan? Kalau guna berdosa. Habis tu masjid tu memang orang bagi duit nak simpan. Bodoh juga yang tukang komen pun. Hang tak reti apa-apa, hang tahu nak komen saja. Kan? Kadang-kadang masuk tengah-tengah. Lepas tu tak tahu apa yang orang duk sembang. Kan? Itu lepas tu mula dia komen. Ada seorang tu masuk live aku. Dia kata, apa ustaz ni? Kuliah okey dah tapi cakap aku. Alah bodohnya kita. Cakap aku, hang kata aku tak beradab. Yang hang kita duk berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Aku amat berharap kepadamu, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Dengar Allah Ta'ala sembang aku. Okey je. Orang Jawa cakap ngemuk dia aku. Aku pergi dulu ya bu. Aku pergi ya. Okey je. Bodohnya kita ni sahabat memandang kalau sembang aku hang. Otak tu pergi otosol sikit bagi berkilat. Otak tu pergi kedai beli otosol. Kilatkan otosol tu. Karat sangat tu. Siapa nama dia? Aku tak silap aku Syarifah ke apa nama? Syarifah 69 kot. Dia punya TikTok dia. Aduh. Tak tahu. Tanya dulu. Jangan kata dia baru masuk live kita. Dia boleh tengok aku duk sembang aku hang. Dia tak tahu kita ni daripada dulu duk aku hang. Sebab apa? Bila kita sembang, kita ni ibarat macam adik-beradik. Kita dengan adik-beradik ni sembang aku je. Aku pergi dulu lah. Lagi mau ambil lah mok. Aku nak pergi makan kejap. Itu maknanya apa? Kemesraan. Kemesraan tu maknanya rapatnya hubungan kita ni walaupun kita hanya berjumpa dalam live ni. Kan? Kita ni kena tahu juga. Kalau kita di luar, kita tahu orang yang bersembang dengan kita, kan, orang tu lebih tua pada kita. Maka kita gunalah saya sembang dengan Kak Anis. Dekat Kak Anis, suami Kak Anis, Abang Salam. Kadang-kadang keluar aku. Kak, aku pergi dulu kak. Abang Salam, saya pergi dulu lah. Aku pergi dulu lah. Kadang gitu. Sebab apa? Dia menunjukkan kemesraan. Adik-beradik. Dia kata sembang aku. Ustaz ni mengajar apa? Tak ada adab. Tak ada adab. Dia tu beradab sangat kot, no? Ya Allah, ya Tuhanku. Patik merasakan, patik banyak dosa kepada Tuanku, kepada Tuhan. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa patik. Patik merasa patik patut meminta maaf berbanyak-banyaknya pada Tuhan. Kepala khotok dia. Sembang. Mu tak kena barel, boh.
Faham ni? Jadi orang-orang yang uruskan masjid, buatlah sesuatu. Kita nak yang terbaik untuk masyarakat kita. Jangan nanti kita akan dipertanggungjawabkan balik oleh Allah. Enggak bisa. Sembang aku dia kata tak beradab. Oh, dia ni beradab semua. Dia beradab sangat tu. Dia tak tahu kita macam mana. Sebab apa? Kita ni sahabat yang kita sembang aku hang. Sebab dia menghilangkan gap. Kadang-kadang kalau kita bangsakan ustaz rasa ustaz nak bagi tahu dekat saya, dekat semua bahawa ustaz sekarang ni Allah skema mu bos, skema mu baru ngajar satu bab fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'alna baru wazan 14 je kan. Baru wazan 14 hang dah. Ustaz rasa ustaz patut bagi tahu pada semua. Hari ni ustaz merasa bangga. Eleh sembang. Ada orang bagi tahu kali ustaz kena cakap ustaz. Tak payahlah ustaz sangat. Mu baru antum je. Wazan 14 je baru. Mu tak pecah lagi 14 tu. Yang ni jadi 6, yang ni jadi 6, yang ni jadi 3. Tak ada lagi yang tu mu tak sembang lagi pasal tu. Oh boy. Baru wazan 14 sembang lebat. Aku hari tu jumpa ada seorang tu. Saya kata ni wazan 14 hang ambil pensel, hang wazankan pensel ni. Kalau hang boleh wazankan pensel ni hang hebat. Dia kata kat aku macam tu. Saya kata pensa pensu pensat pensata pensata pendang. Fenti pentuma pentum pentu pentuma pentuna penti penna. Ambil pensel pula. Pensela penselu penselat pensalata penselna penselta penseltuma penseltum penselti penseltuma penseltuna penseltu penselna. Ada tu nak suruh aku buku. Sembang sikit-sikit nak panggil ustaz. Belah lah. Aku tengok kadang-kadang ustaz baru nak up ni dalam TikTok ni. Jadi ustaz nak bagi tahu dekat semua, ustaz merasa aku ni rasa janggal je. Pasal apa nak kata ni? Baru belajar tentang Iqra 5 je pun. Tak payahlah, relax sajalah, santai-santai bosku. Santai-santai. Jangan bangga sangat. Orang panggil kita ustaz, tak ada apa dengan ustaz tu. Kalau pangkat ustaz ni boleh melayakkan masuk syurga bidunil hisab, aku nak lah juga. Tapi bukan itu segala-galanya. Allahu Akbar ya Karim. Okey sahabat, kita tengok yang seterusnya. Maksud saf pertama. Khilaf ulama tentang yang dimaksudkan dengan saf pertama, iaitu pertama atau awal. Saf pertama atau awal. Jumhur mengatakan ia adalah barisan yang berada di sebelah imam. Sama ada ia dihalangi oleh mimbar atau tiang dan lain-lain. Sama ada makmum yang berada di saf itu datang awal atau lambat. Yang berada di sebelah imam. Mana apa? Yang dekat dengan imam lah. Yang paling dekat dengan imam tu saf awal. Tu lah saf pertama. Sama ada mimbar, macam mana nak kata, dihalangi dengan mimbar ni maksud dia apa? Kalau imam duduk sebelah ni, saf pertama ni dihalangi dengan mimbar, baru ada saf yang dekat, paling dekat dengan tu imam. Ini tak ada apalah, kadang-kadang sembang pasal saf je lah. Saf yang afdal selepas saf yang pertama. Selepas saf pertama, saf yang paling afdal adalah saf kanan, bukan saf kiri. Saf afdal. Tapi sahabat, kalau orang duk isi kanan, tak ada kiri. Jadi macam mana nak mengatakan saf? Hari ni aku tak bawa pula. Mana papan ajaib aku ni? Kita ambil papan ajaib kejap boleh tak? Kejap, telefon anak. Mana papan ajaib aku? Tak tenteram aku kalau tak ada papan ajaib ni.
saya pergi ambil papan ajarik Ustaz boleh? Boleh. Aku lupa, mic aku tak cabut apa. Patut apa dengar. Dah, tadi anak saya, dia keluar daripada rumah. Saya nampak keluar sikit ni dia nak pergi ambil barang lah kereta. Hendak orang. Orang tak ada, dia mari keluar. Tak pakai tudung. Aduh, aku marah tu. Dia kena marah, dia tak boleh bagi chance. Walaupun orang tak nampak. Kita kena ajar macam tu supaya dia biasa nak keluar walaupun hanya sekecil-kecil perkara, biasakan dengan ambil tudung, pakai. Saya gila macam tu, saya cakap dia ni tegur terus. Jangan kita membiarkan benda tu berlaku, nanti jadi keasyikan. Asyik daripada asyik, oh tak apa, boleh keluar dekat-dekat, boleh tak pakai tudung, tak boleh. Jangan, tegur terus. Biarlah anak kita nak kata apa pun kat kita, yang penting kita tegur terus. Boleh faham sahabat? Kena biasakan kan? Kan lawa macam tu. Tak, baru puji sikit ayah tumpah dah. Aku sepok hang dia. Ambil pen satu pen. Tu, yang atas tu banyak-banyak tu. Maka. Yang mana kita usah kecil. Nah, budak ni, sahabat, budak ni. Saat-saat dia keluar rumah tak pakai tudung. Sepak je seorang-seorang. Sepak. Adik-adik. Hari ni dia minta permohonan tak pergi sekolah. Permohonan tak pergi sekolah. Sekali-sekala lah sangat. Pergi sekolah. Najihah tak mau pergi sekolah, adik pun tak mau pergi sekolah. Sebab dia nak main dengan pupu dia. Aduh. Tapi tak apalah. Okey sahabat. Soft paling dekat. Ni contohnya imam. Okey. Yang paling utama, kalau dah sini ada mimbar. Kadang-kadang imam kan duduk tepi mimbar. Ada mimbar. Ini mimbar. Ini imam. Okey. Maknanya kalaulah saf pertama ni dia ada orang sebelah sini, ada orang sebelah sini. Ni pun dinamakan saf pertama walaupun dihalangi dengan mimbar. Okey. Maka orang yang saf kedua ni maka masih lagi dipanggil saf awal. Mari saf awal. Okey. Orang kedua, saf kedua ni nak start kat mana? Dia start tengah. Betul-betul bertepatan dengan imam. Dia start sini. Dia start sini. Orang yang seterusnya dia kena ambil sebelah kanan. Ambil sebelah kanan. Lepas tu orang yang ketiga mesti mengimbangi. Fadilat dia sama. Dia sama. Lepas tu orang yang seterusnya dia kena belah kanan. Lepas tu barulah kiri. Kalaulah fadilat itu dia hanya belah kanan, maka orang nanti tak ada belah sini. Kalau katalah fadilat sah ni hanya belah kanan, apakah duduk belah ni belakang nanti? Ya, lalah jadi kapal kita sengit. Kapal kita sengit. Jadi belakang imam dulu. Ni orang yang paling afdal belakang imam. Walaupun kita berada di sah yang kedua, dia pun dipanggil sah awal lagi. Kena duduk belakang imam. Gitu. Kecuali kita datang ni untuk sah ketiga pula, contohlah kan, ramai orang tak tahu ni kan, kalau datang sah ketiga tiba-tiba kita dah masuk solat ni, kita masuk seorang je, kita seorang. Okey, sekarang ni sah pertama penuh, sah kedua pun penuh, yang ni penuh. Okey, sahabat-sahabat sekalian,
Persoalan saya, untuk orang lelaki lah, biasa orang lelaki lah ni. Okey, di mana kita nak mulakan soh kita? Jika kita datang seorang, lepas tu atas zon kita ada orang ke tak lagi? Ramai salah ni. Ramai salah ni. Okey, dia macam ni sahabat no. Ni dengar elok-elok Kan ni kalau orang belajar dia tahulah. Orang belajar. Makruh duduk sorang-sorang di dalam saf. Makruh duduk sorang-sorang di dalam saf. Jadi orang yang duduk ni, orang yang mari di belakang, jika dia zon tak ada orang dah. Tak ada orang pun duk ambil wuduk. Jadi zon berlaku, tak ada orang langsung dah ambil wuduk. Dia sorang-sorang, maka dia kena mula. Ini orang last kali, tempat dia kat sini kan. Tempat dia kat sini. Jadi kita kena mula kat sini. Kena mula dekat sini. Masa kita takbiratul ihram tu, nak takbiratul ihram kita tarik seorang. Tapi nak tarik orang ni, yang last kali ni, nak tarik supaya dia undur ke belakang. Dia sebenarnya kita ni kat sini, kalau orang betul-betul mengaji, orang yang belajar, orang yang tahu fiqh, kat sini ni dia boleh pergi bisik ni dekat orang tepi ni. Dia pergi bisik kat orang last kali, bang, undur belakang bang, teman saya. Bang, undur belakang teman saya. Bang, orang di sini jangan cakap pula. Buat benda. Dia kata gitu pula. Dia cakap. Tak boleh. Dia kena pegang bahu. Elok pegang bahu. Dia bisik kat telinga orang sini. Bang, undur ke belakang. Teman saya. Dia patutnya orang yang paling last kali. Dia ambil. Dia tarik. Tarik slow-slow. Bagi dah duduk dalam saf. Barulah kita takbiratul ihram. Sepatutnya dalam hukum fiqh macam tu. Sebab makruh duduk seorang-seorang dalam saf. Jika lain pula kalau kita ni masuk solat, masuk ke ruang masjid kan, kita masuk kan, dalam keadaan di luar ni, di kolah masjid ni ada orang tengah ambil wuduk. Dia tengah ambil wuduk, maka kita boleh start betul-betul belakang imam. Sebab apa? Sebab ada orang lagi atas zon kita, dia pun nak masuk solat. Boleh faham tak sahabat? Kalau kita masuk solat, masuk ruang masjid, tadi kat luar ada lagi orang duk ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, berkait atas sangkaan kita, dia akan masuk solat. Kita boleh mulakan tengah. Tengok-tengok elok kita mula, dia ni tak masuk-masuk. Dia tak masuk-masuk, tetap kita dapat pahala berjemaah. Sebab apa? Tadi zon kita, atas dasar zon kita, ada orang lain yang akan teman aku. Tengok-tengok dia ni lepas ambil wuduk, elok-elok ambil wuduk, dia sakit perut, dia masuk tandas. Kan? Jadi dia tak masuk lah. Kita semayang seorang-seorang. Maka kita ni tidak jadi makruh. Gitu. Tengok-tengok lepas ambil wuduk, telefon bunyi, kata bini beranak, dia pun balik rumah. Tak jadi datang semayang. Pun kita ni, kita dapat pahala berjemaah dan tidak dianggap makruh berada dalam saf seorang-seorang. Dia lain hukum dia sahabat dah. Nampak benda simple kan? Tapi kalau kita tak tahu, andai kata tak ada orang langsung, di luar ni tak ada orang, elok-elok kita masuk, kita duduk belakang imam ni. Saf yang ketiga. Kan? Maka hukum dia makruh. Makruh. Jangan main-main. Kan? Okey, sekali lagi saya terang. Sekali lagi bagi kita faham sahabat, belajar ni kena faham. Okey, ni sah pertama penuh, sah kedua pun penuh. Kita datang sah yang ketiga. Kan? Memang tak ada ruang dah, memang habis ni. Penuh ni. Penuh. Sah yang pertama penuh, sah kedua penuh. Kan? Kita datang sah yang ketiga. Nak datang sah ketiga, kita datang seorang-seorang. Bila datang seorang-seorang, di luar ni tak ada orang. Dia duk ambil wuduk, yang baru datang ataupun kita tengok kelibat dia ni atas motor lagi, tak ada langsung. Maka kita kena bisik dengan orang tepi. Ni. Sebab apa kita boleh bisik? Sahabat?
Kita boleh bercakap lagi tak waktu tu? Sebab apa kita boleh bisik kawan tepi? Sebab apa? Sebab kita belum sembahyang. Kita belum melakukan takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihram lepas tu pergi bisik. Allahu Akbar, kita pun jalan pergi depan. Jalan pergi depan, kita pun pergi kat dia, bang. Undur belakang bang, undur belakang. Teman saya, abang undur. Kita pun tarik dia belakang. Masa tu kita dah takbiratul ihram. Solat kita batal. Sebab kita bercakap. Jadi nak buat macam mana sahabat? Sebelum kita takbiratul ihram, kita pergi bisik dulu kat orang tepi ni, bisik, bang, undur belakang teman saya. Tapi kena tengok juga orang tepi ni, orang belajar ke tak, orang kita kenal ke tak, kena dia melatah mampus kita. Tu. Kalau orang tu tak faham, tak baik. Orang tu tak, kita tengok orang ni macam Cak Dodo ni, tak payah. Tak payah. Tengok pula orang tepi ni. Dia yang kanan utama. Kalau orang ni kita nampak macam tak berapa nak cerap aku dia ni. Sagi dia tak tahu pula, dia cakap batal pula semayang dia. Zon kita, kita takut dia batal, kita pergi jumpa orang sebelah ni. Pergi belah ni. Bang, undur belakang bang, teman saya. Jadi kita mulakan sah kita kat sini. Mulakan sah kita kat sini. Yang penting ada peneman, barulah jadi tidak makruh. Tapi kalau kita tengok orang sini pun tak berapa nak yakin, tengok orang sini pun tak yakin, mungkin dia ni orang yang tak belajar, maka kita boleh mula dari tengah. Gitu sahabat. Tapi dia kena tengok dulu, orang sini siapa. Tak kenal, bahaya. Orang sini siapa? Aku kenal dia ni, tapi dia jenis melatah, pun bahaya. Maka kita, kalau kita tak yakin boleh tarik sebagai peneman ni, belah sini atau belah sini, tak yakin, maka kita bolehlah mulakan solat kita, kan? Kita boleh mula solat kita sini. Itu dalam uslub kita nak menjadikan peneman kita dalam solat. Boleh faham sahabat? Bukan boleh tarik terus, jangan. Jangan kita lama boleh tarik. Apalah, tariklah siapa-siapa. Tak, bukan boleh tarik siapa-siapa gitu. Tak boleh. Kena tengok dulu. Orang ni belajar, kena orang tu baru kali pertama datang masjid, kita dah tarik. Semayang boleh tarik pula dia kata. Masya Allah. Kan? Boleh faham maksud saya sahabat? Jadi kena tengok dulu orang tu, kita yakin ke tak yakin, nampak orang belajar ke tak belajar, orang ni faham fiqh ke tak, tahu tak cara solat. Kalau tak yakin jangan tarik. Okey, faham situ? Dulu tak tahu duduk di kanan je. Tak, bukan boleh. Jangan kita ni tak ada orang nak teman, kita tak tarik orang belakang. Kita tak tarik. Dulu kita belajar, kita pun kurang faham. Dia kata okey, kena mulakan sah belah kanan. Kita pun pergi ambil, duduk sebelah sini terus, hujung kali. Kita duduk belah sini. Allahu Akbar. Dia bukan duduk, dia mulakan sebelah kanan ni sebab kita nak tarik orang. Tarik dulu bagi orang tu masuk lesah ni. Barulah kita duduk sini. Adalah teman. Bila ada teman, hilanglah makruh. Ramai orang tak tahu duduk dalam sah seorang-seorang tu makruh. Tapi nak explain yang ni, bukan benda yang boleh explain biasa-biasa. Dia dalam masjid ni, kalau kita nak cerita yang ni, ramai orang tak mau terima ni. Kalau orang perempuan lain pula dia semayang dia. Orang perempuan dia kalau sah ni, dia macam ni orang perempuan. Ni orang perempuan ini jidar ni, ini tak ada ni semua. Kalau orang perempuan semayang dia lain pula. Dia geng-geng, orang kata geng-geng wali balguyuk ni. Ini keluarga mak munah. Mak menantu anak telekong kecil lah anak. Ni keluarga mak biah. Mak biah. Dia 3 orang, lepas tu ada cucu 2 orang. Mari pula keluarga mak senah. Nak duduk mana ni? Mak biah balah dengan aku.
Mak kira pun tak apa baik. Kita mula sini lah. Ni. Mak Senah pun duduk sini. Nantu 3 orang, anak 2 orang. Ni. Mak. Lepas tu cucu 2 orang. Belah sini seorang, belah sini seorang. Mari pula Mak Jainab pun mari. Geng-geng belaka ni. Kita start sini lah. Ni jemaah Mak Jainab. Ni orang perempuan punya sah. Ini namanya Bodoh Kohong. Ni Bodoh Kohong punya geng. Gitu. Nah, aku cakap benda betul. Ampun tak setuju, ampun pilih. Aku cakap benda betul. Inilah orang perempuan punya solat ni. Ni. Dia tu tak kira lagi geng telekong. Geng telekong pula. Ni mari solat. Dia jumpa geng Tapawai. Kak No. Allah, bisnes kita ke mana Kak No? Nah, Kak No mari menolong apa orang? Tak apalah, kita sayang semayang belah Kak No lah. Geng Tapawai. Ada anak dia 2 orang. Okey, ni geng Tapawai. Kan? Ni Tapawai punya. Mari pula geng Radik. Dulu masa Radik MLM dulu. Geng Radik. Ni geng Radik. Ni atas syarikat pula ni. Ni atas syarikat. Mari pula geng-geng Alkob. Geng-geng Tudung Bawal. Geng-geng Bawalis. Bawalism. Geng-geng Bawalism. Ni Bawalism. Geng-geng Bawalism. Yang ni geng Khadijah. SK. Geng-geng SK. Ni. Geng SK. Mari pula geng apa? Inai Nalopa. Cik Lopa punya. Inai. Mari pula geng-geng Inai. Pok habis penuh lah kata tak muat dah. Kita buka sah ketiga. Ini geng-geng yang geng-geng mandi mayat. Geng mandi mayat. Geng mandi mayat. Geng rasa mulia lebih sebab dia mandikan mayat. Ni geng mandi mayat. Ni geng-geng bawang putih. Geng bawang putih. Ni geng bawang merah. Ni. Ni cara orang perempuan semayang ni. Lepas tu geng-geng baju nasyid. Marhaban. Baju nasyid. Geng-geng baju nasyid duduk tepi ni. Dia geng-geng nampak mulia ni. Sebab dia selalu berselawat. Geng-geng marhaban yang rasa diri mulia dekat dengan Tuhan dah ni. Geng marhaban. Geng-geng baju nasyid. Aku cakap benda betul sahabat. Apa jangan duk hina aku. Ni aku cakap benda betul ni. Ni lah yang banyak berlaku ni. Apa jangan duk sembang lah. Yang duk sembang. Sekarang ni apa nak mengaku ke tak? Ni seorang perempuan. Dia tak sama seorang lelaki. Geng Tadarus depan ni Pak Aziz. Pak Aziz ni geng Tadarus ni. Geng Tadarus ni. Ini geng Tadarus. Dia soalan dia tak banyak. Khatam tak lagi. Awak bila nak khatam? Saya ni 27 dah. Tinggal 3 juzuk lagi. Ya, saya baru 21. Nak kena kejar awak ni. Ni geng Tadarus ni. Geng Tadarus. Saya tak ada okay. Boleh faham tak? Aku cakap ni benda ni betul. Hakikat yang berlaku kan? Apa jangan nak menafikan lah. Okay sekarang ni ngaku ke tak? Geng-geng kipas lain pula. Banyak geng dalam masjid. Geng berborak kosong ada. Geng ustaz pun ada. Geng-geng online. Geng-geng beli. Geng-geng TikTok. Semua ada. Geng gelang besar. Gelang besar dia ada. Dia ada lain ni. Sahabat dia ada. Geng-geng gelang besar. Dia ada dia ni pula. Ni geng-geng gelang besar ni. Geng-geng gelang besar. Ni. Yang depan ni geng ni geng Sauh Labuh. Ni geng-geng Sauh ni. Ni geng-geng Sauh.
awak berapa beli yang berapa? Saya punya ni 25 gram ni. 25? Wow, maknanya saya lebih sikit pada awak. Saya 27. Ya ke? Nak kena tukar lah kita ni. Ni geng sahur labuk. Yang ni geng pula daun ketum. Geng-geng nipis sikit lah kan. Dia tepi sikit, geng-geng tepi ni. Ni daun ketum. Awak punya bunga apa? Kita bunga biasa-biasa je. Ya ke? Lah, kita ambil design terbaru awak tahu. Yang ni okey lah. Saya tempah di Kelantan. Gitu. Orang Kelantan pandai ni. Kalau buat mungkin-mungkin ni. Awak punya tu berapa gram? 31 gram saja. Tapi sekiranya dengan upah boleh tahan jugalah harga dia. Berapa tu? Tak mahal lah. 18K saja. 18K? Saya ni design lama sikit. Tapi okey lah. 21K juga harga dia. Iya. Berapa gram? 36 gram. Iya ke? Yang ni geng-geng yang orang kata geng-geng urat nipis ni duduk belakang lah. Geng-geng orang kata zuhud sikit ni. Geng-geng urat nipis ni. Yang mahal-mahal ni semua geng datuk datin ni belakang. Yang ni geng dua belahnya. Kiri kanan, geng dua kiri kanan dia ramai sikit. Geng kiri kanan. Gitu. Faham tak? Ada geng, jangan main-main bos. Faham okey. Apa buatlah macam mana pun, satu je. Buatlah macam mana pun. Yang penting very important to you all, very important. You all can answer all this depan Allah. Okay. You can answer all these things depan Allah. If do get the answer, okay, go on. Go on. Tak ada masalah. Okay. You buatlah macam mana. You ready the answer or not? Up to you all. Up to you. I want to say to you nothing. You can do it or not. Up to you all. And then if you have the answer, you can answer about yourself and think and all the. Okay, itu lebih kurang lah. Lebih kurang. Aku pun tak faham apa aku cakap. Dulu masa aku duduk UK pun aku cakap itu Arab Mak Saleh faham. Ampor je tak faham. Aku masa duduk UK dulu aku cakap guana pun Mak Saleh tu angguk je aku cakap. Betul. Okay boleh faham Okay dah. Aku tu masa duduk UK setahun, tahun 2000 aku duduk UK. Aku cakap masa tu masa tu nak tak boleh terima masuk ke Leeds University, aku apply kerja pergi kat broker dia lah, bahagian ambil orang kerja ni. Masa tu bahasa Inggeris kita, dia tanya aku, why you can start sir? Aku kata all time. Nak kata bila-bila masa cakap all time. Dan member aku cakap bukan all time lah, as soon as possible. Aku cakap all time. Dia angguk je, okey je. Lepas tu dia telefon aku. Dia ada kerja dah di kilang Marma. Dia tanya aku tanya dia. Dia kata bila masa boleh sampai sana. Dia masuk kerja pukul 3 suku. 3 suku. Aku kata, dia tanya aku, bila dia boleh datang pejabat dia? Aku kata, okay, 3 o'clock. Nak kata pukul 3, lala aku kata 3 o'clock. Sahabat, o'clock kan jam. Jam 3. Dia faham je. Ampor je pandai-pandai grammar apa. Mak Saleh faham. Okey lah. Target tercapai. Matlamat kita kan tercapai, cukup lah. Kan? 3 o'clock pun 3 o'clock lah. Ampor pun tak faham. Betul aku cakap.
Kan, aku kena marah, aku kena maki dengan seorang Minah Mak Saleh lah. Dia kata aku, kan orang Mak Saleh, kita kan biasanya kalau bergaduh, fuck you kan. Hari tu dia gaduh, dia marah aku, dia kata, fuck you. Fuck you. Natang mana fuck you? Oh, Britain punya maki orang, dia tulis fuck you punya. Dia bahasa baku. Aku tak tahu. Aku tak rasa apalah sebab tak tahu. Aduh, sabar je lah. Dia marah aku, fuck you. Natang benda dia ni, tak rasa apa pun. Fuck you. Dan aku tanya lah, member fuck you tak datang apa? Fuck you tu, yang tu lah dia kata. Astaghfirullahalazim, sabar je lah. Kan? Betul, masa aku duduk sana, kan hari Ahad, hari Sabtu Ahad, banyak kerja, kilang-kilang ni sebab Mak Saleh tak suka kerja. Mak Saleh tak akan kerja Jumaat satu Ahad. Jadi Jumaat satu Ahad ni kadang-kadang gaji double. You can hear sir in Sunday. Sunday, aku ingatkan Sunday tu yang kan? Sunday. Oh. Nata apa Sunday, aku ingatkan aiskrim Sunday tu. Sunday tu Sunday rupanya. Astagfirullahalazim. Aduh, ya Allah, sabar je lah. Tu Mak Saleh, British punya. Dia Sunday. You can hear Sunday, sir. Sunday. Lepas tu dia mari kata, Saturday. Nak apa Saturday? Saturday rupanya. Sabarlah aku. Saturday. You kan hear Saturday. Saturday. Nak apa Saturday? Oh, Saturday. Aku baru duduk kat luar kejap, Kak Cik rindu dah kat aku. Hampa bayangkan. Tu yang aku nak keluar jauh-jauh tak boleh. Saturday. Sabar. Monday. Sunday. Sunday. Monday. Saturday. Tuesday jadi Thursday. Orang asam punya Mak Saleh. Jeng kepala otak aku masa duduk sana. Kan, orang dalam live ni, dia kata, mana baby tu? Mana? Munirah buat apa? Tidur. Baru saat-saat aku pegang. Dia Musa tidur. Macam mana lorak Penang dengan Kedah? Aku kan duduk sana. Aku sajalah kamu cakap Penang. Gaya kalau aku cakap Penang, apa pun tak faham. Dah nak buat guna. Betul. Hidup aku ni, separuh kehidupan aku ni dihabiskan di Penang. Kau faham tak? 22 tahun aku duduk Penang. Mungkin tak bersyukur. Seorang lagi. Hang keluar rumah, aku tumbuk hang lagi. Apa itu lah? Ikutlah dia suruh biar adik dia tu. Dia tak mandi. Dah, hampa nak dengar aku kuliah ke apa nak dengar suara kacik? Bye. Saya dulu SK Sungai Ara. Saya first posting saya SK Sungai Ara, bukan SMK. Dah, aku nak kata aku duduk Penang lama, bukan aku ngungkit. Tak ngungkit aku duduk sana lama. Saya duduk di, kalau hampa dulu, kalau orang di sekarang ni duduk Sungai Ara, kalau siapa-siapa yang duduk Sungai Ara tu, sebelah Sungai Ara tu dia ada pejabat tunas muda. Pejabat tunas muda dulu selang 2-3 baris, selang 2-3 kedai daripada 2-3 pintu daripada pejabat tunas muda tu, dia ada satu minimarket Sinda. Sebelah minimarket Sinda, sebelum sampai daripada tunas muda, sebelum sampai Sinda, dulu ada minimarket Ara minimarket. Tu aku punya minimarket lah dulu tu. Satu-satunya minimarket yang dalamnya ada pejabat pos. Tu pejabat itu aku punya lah tu kedai tu. Siapa-siapa yang dulu pernah pergi pejabat pos Sungai Ara, mini pos, pejabat mini pos.
pejabat pos mini. Pejabat pos mini tu aku punyalah. Alah hampa nak tahu. Tak tahu. Tak tahulah aku bagi tahu. Begitu. Okey. Sambung. Masalah yang seterusnya, persoalan yang ke-113. Saf yang afdal selepas saf pertama. Selepas saf pertama, saf yang lebih afdal adalah saf kanan, bukan saf kiri. Yang macam saya cerita tadi lah, mula kanan, lepas tu seimbang dengan kiri, mula kanan, seimbang dengan kiri, gitu. Tahun bila Ustaz mengajar Sengara, anak belajar sekolah tu? Saya mengajar situ tahun 2009 sampai 2018. 2009 sampai 2019. Sebab 2019 saya tukar ke sekolah kebangsaan Mengkuang. Dulu Syafiq Ahmad tu main bola, pernah duduk JDT apa semua tu kan. Syafiq Ahmad tu anak murid aku lah. Syafiq Ahmad tu gitu.